Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni di Transmatic Autobans, kita ada satu model kereta W205. Tapi model ni dia special sikit lah. Dia C43 AMG. Untuk kereta ni, customer ni punya isu, dia punya aircon dia tak sejuk tiba-tiba. Lepas tu dia drive, tiba-tiba dia tak sejuk. Okey, kita tengok kenapa dia tak sejuk. Okey, upon checking kan, kita check, kita pakai dia punya aircon gauge semua. Gas dia memang cukup. Dia tak ada apa kebocoran pun. Gas dia memang cukup. Cuma ini masalah dia. Okey, ini ialah dia punya aircon compressor. Aircon compressor dia ni, dia tak boleh nak compress gas supaya dia boleh circulate lah. Dia tak boleh nak compress gas. Dalam compressor ni, dia ada piston lah. Ada piston kecil-kecil. Dia serupa macam enjin juga lah. Cuma dia akan compress gas lah. Jadi kat sini nak tak nak dia kena replace ni. Kenapa dia tak boleh nak compress gas? Itu kita kena lerai lah. Tapi selalunya dia punya piston dia dalam ni dia dah weak ke, dia ada kebocoran lah, internal leak ke, membuatkan dia tak boleh compress lah. Senang cerita dia ada internal wear, membuatkan dia jadi mechanical malfunction lah. Okay. So dia tak boleh nak berfungsi. Aircon terus tak sejuk. Dia terus gagal lah, dia terus fail. Dengan tu kita pun recommend customer untuk replace new lah. So customer ni pun agree. So untuk replace ni kita recommend dia sekali lah. So satu shot lah, tukar sekali dengan dia punya condenser, receiver dryer. Kira macam satu servis untuk aircon, termasuk dengan replace compressor lah. So lepas ni kita dah pasang dia ni, InsyaAllah aircon dia akan sedia kala dan dia boleh enjoy kereta ni lah. So kepada anda yang memiliki kereta Continental, ada apa-apa pertanyaan atau apa-apa masalah dengan kereta Continental anda boleh contact kami. Kami Transmatic Autobans berada di Putra Perdana, berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya. SAS.